Assalamualaikum guys, kita jumpa lagi. Untuk video hari ni, aku nak share pasal aircon writer aku ni. Aircon writer aku ni 2-3 hari ni dah tak berapa nak sejuk sangat. So dia ambil masa yang lama juga untuk sejuk. So bila aku dah bawa writer aku ni, lebih kurang dalam 20 ke 30 minit baru nak rasa sikit dia punya sejuk tu. Tapi tak betul-betul sejuk lah. Benda yang pertama aku shock, magnetic clutch. Sebab writer ni pun dia punya magnetic clutch dengan kompresor tak pernah tukar lagi, original daripada kilang lagi. Mileage lagi pun dah 200,000 lebih. Dah 12 tahun aku pakai writer ni. Benda yang aku shock pertama magnetic clutch lah. Tapi tak apa, aku akan try tukar magnetic clutch dulu. Sebab aku nak tengok sama ada magnetic clutch ataupun kompresor dia dah kong. Tapi selalunya kompresor pun ada masalah jugalah kalau writer dah lebih 10 tahun ni. Tapi aku saja nak try and error. Kalau betul daripada magnetic clutch, aku dah jimat 100 lebih. Tapi andainya kompresor pun dah kong, aku akan rugi jugalah. Tengok lah, lama ni suhu baru nak turun. Buat masalah ni, aku masih lagi dekat kampung. So aku dah order dah barang. Kebetulan petang tadi dah sampai barang tu. So aku akan pasang malam ni juga lah. Sagi kita tengok lah macam mana keadaan dia. Okey, ni dia barang yang aku dah order tu. Magnetic clutch untuk Proton Izora Turbo daripada brand ni lah. Ni brand murah je, budget punya brand. So barang-barang yang kita dapat dekat dalam ni macam ni lah. Tapi bila aku dah buka ni, aku tengok ini macam bukan untuk Izora Turbo ya. Tapi tak apa, kita try buka dulu tengok. Kalau tak ngam, memang aku kena return balik lah. Dan aku kena cari dekat spare part area-area sini juga. Dan ni juga antara tool yang aku kena beli. Sebab aku dekat kampung memang terhad dah aku punya tool. Yang ni snap ring plier. Dia ada external dengan internal. Yang ni pula puller yang kita nak keluarkan kita punya puli ya. Ni size 6 inci. Kalau kita beli memang dia tak siap pasang. So kita kena pasang sendiri ya. Okey, aku dah siap pasang puller ni. Jomlah kita buka. Kalau kita tengok dekat bahagian atas, kita nampak itulah bahagian magnetic clutch yang dekat hujung kompresor tu. Okey, untuk writer Izora, kita kena jack dulu lah writer sebelah kanan ni. Kita cabut dulu tayar. Lepas tu kita letak kat bawah writer. Kat bahagian bawah ni ada cover plastik ni. Ada 4 rigid skru size 10. Kita buka je. Lepas tu kita kena lepaskan belt . Cara nak lepaskan belt aku ada tunjuk dekat video sebelum ni. Apa boleh tengok . Lepas tu dekat depan kompresor ni ada soket untuk magnetic clutch ni. Apa kena cabut dah soket tu. Picit dan tarik ya. Untuk keluarkan clutch bahagian depan ni, kita guna impact gun ya, size 10mm. Okey, kita keluarkan bahagian depan punya clutch. Tengok, dah makan habis ya besi dia. Sekejap kita try tukar tengok. Untuk bahagian dalam ni pun, besi dia pun dah makan habis dah kat bahagian puli ni. Untuk keluarkan bahagian puli ni, kita kena pakai puller lah. Tapi sebelum tu, kita keluarkan dulu snap ring ni. Kita guna plier ni yang belah external punya. Alright. Lepas tu kita ambil puller. Kita gunakan puller untuk cabut puli dekat bahagian ni. Alright. Nice. Okay. Bila kita ambil puli ni, kita cuba bandingkan tengok. Memang ada perbezaan yang ketara . Yang puli magnetic clutch ni memang untuk kereta lain lah, yang bukan untuk Izora. Tengok, dia punya lubang sap pun tak sama, panjang dan pendek. Memang tak boleh pakai lah. So memang kena return balik lah. Ni antara bahayanya lah, risiko yang kita ambil kalau kita beli online macam ni. Tapi dekat kotak punya label betul. Gambar pun betul. Cuma barang dalam je lain. Okey, aku on the way nak pergi beli magnetic clutch dekat spare part lah. Sebab aku dah beli barang semalam, salah barang.
So lepas ni aku nak kena pergi hantar return lah. Okay, aku dah sampai dekat kedai. Aku dah siap beli pun. Okay, ni dia brand ni. Tapi itulah, kalau kita nak kata sama exactly pun kena tengok juga lah. Okay, kadang-kadang lubang dia pun tak sama juga. Tapi bila aku dah bawa ni, aku harap sama lah. Jom kita balik pasang. Okay, barang pun dah ada. Okay, kita try pasang. Hopefully betul ya. So sekejap lagi kita akan buka magnet ni. Dekat bahagian atas ni aku biar dia terikat. Sebab nanti kita tak payah nak tarik lagi. So kita biar je macam tu. Dan dekat bahagian bawah ni pun belt dia aku biar je dia tergantung macam tu. Okay, semalam aku tak sempat nak tunjuk sebab gelap. So bila dah siang ni aku boleh tengok lah. Okay, dia punya clutch tu dah nipih sampai macam tu sekali. Ni pula magnetic clutch yang kita beli tadi. Dapat juga dia punya skru-skru dan juga dia punya clip. Okay, ni dia punya permukaan lah. Yang elok, yang baru. Nampak boleh beza lah sekejap lagi. Kita letak sebelah-sebelah. Kita tengok macam mana. Kalau kita tengok yang kita dah pakai ni memang teruk lah. Dia punya nipih dah makan dah kat bahagian puli ni. Okey, ini magnetic coil yang baru. Kita nak buka magnetic coil yang lama tu dulu. Jom kita buka. Dekat sini dia ada 3 biji skru mata bunga. Lepas tu jangan lupa clamp kabel dekat bahagian depan tu kita kena keluarkan. Semalam aku lupa keluarkan. Alright, baru kita boleh tarik keluar macam ni. Yang untuk coil magnetik baru ni dan juga yang lama ni, aku tengok dekat kedai tadi samalah dia punya lubang dia. Yang masalahnya kadang-kadang dia punya lubang skru 3 biji ni dia selalu kadang-kadang tak sama untuk setiap brand ni. Harap ini boleh masuk lah. Alright, kita lap-lap dulu bahagian ni kat kompresor ni, bagi bersih. Samakan dia punya paku dekat bahagian atas ni. Okay, kemudian kita pasang lah 3 biji skru tu. Okey, macam mana yang aku agak tadi, untuk coil magnet ni pun dia punya lubang skru dia tak sama. Tengok lah macam mana aku samakan, aku pulai pun dia tak akan masuk lah. Memang kalau sekali tengok memang kita tak nampak beza dia. Kalau lari 1mm pun memang dia tak akan masuk lah. Jadi memandangkan aku punya magnetik yang lama tu masih elok, aku pasang je lah magnetik lama ni. Kemudian untuk bahagian kelas saja aku tukar yang baru dan juga dia punya puli. Okey, masukkan puli bagi center. Kemudian kita ketuk lah dengan mallet macam ni. Ataupun kalau kita ada kayu, boleh juga kita guna. Alright, ketuk sampai rapat lah. Kemudian bila kita dah rasa rapat tu, kita boleh masukkan snap ring ni balik. Time ni make sure snap ring tu masuk pada longkang dia. Right, dah settle. Kita test tengok. Okay, rasa macam okay lah ni. Lap sikit kesan-kesan minyak tadi. Alright, kita dah boleh masuk clutch ni bahagian depan ni. Lepas tu kita ketatkan lah. Guna impact gun. Skru dia size 10 juga. Lepas tu kita ketatkan lah. Okey, aku dah nampak sesuatu yang tak bagus lah dekat kompresor ni. Tak apalah, nanti aku cerita. Kita pasang dulu. Okey, kita masukkan balik fan belt ni. Semua cara buka pasang belt ni aku dah tunjuk dekat video yang lepas, boleh tengok lah. Kemudian daun pisang yang kita lipat awal tadi, kita pasang balik. So plastik yang dekat bawah tu pun kita pasang balik. Kemudian kita boleh pasang balik tayar. Jom kita try start. Kita tengok apa yang akan jadi. Sebelum tu kita check dulu lah fan belt ni duduk pada longkang yang betul ya.
Kalau kita tengok dekat puli magnetik yang bahagian luar tu, so dia macam kena tak kena kan. So normal lah tu, sebab benda baru lagi kan. Tapi yang tak normal je ada gelong. Pasal tak? Ada gelong. Maksudnya gelong tu sub masuk ke dalam kompresor lah tu. So kompresor ni memang dah kong lah sebenarnya. Okay, kita dah dengar tadi kontak magnetic clutch ni dah on tadi. So magnetic clutch ni keadaan baik lah, kita beli tadi. Tapi masalahnya kompresor pula tak elok. Macam mana kita nak tahu kompresor tu elok tak elok? Kita kena pakai meter gauge lah.